Hehehehe guys. Ya, seperti yang korang lihat, nampak kan, dah lebih segar. Pakaian pun sudah bertukar. Sudah pakai cap, sudah pakai kacamata, sudah pakai jam. Oh, jam memang pakai daripada tadi. Dengan bag pun sudah pakai topi mancing udang. The bucket hat. So, posisi okey tu kat belakang. Okey Oh, handsome, kemas cakap tu. Good boy. Tiket tak ada ni. Baru alam semua. Macam-macam Walah tak ada. Apa cabaran yang paling besar untuk OC? Tak ada tuala. Dengan slide-nya, dengan kolam yang dalam. Dua cabaran besar Rosi. Tapi berjaya ditepuhi. Memang survive tu. Kita sudah pun selamat keluar daripada kawasan chalet Takah Pengkoi. Akhirnya berjaya sebut dengan betul. Selama semalaman sebut tak betul-betul. Belat je memanjang. Rasanya memang sumpahan kot. Kalau masuk memang kepelat kot nak sebut. Nak keluar elok pula nak sebut Takah Pengkoi. Okay. So kita dah sampai tempat. Kita nak rehat jap. Kita nak makan. Ni nama dia tempat dia, Acik Gold Cafe, Clare Junction. Makanan dan minuman. Tengok. Ui lah. Wow. Lawa kawasan dia. Ada juicer. Ada cendawan kukur segar. Cendawan kukur segar. Ada buah-buahan. Salam. Nanas. Mantap-mantap nanas dia. Tapi kalau dapat yang potong lagi best. Kelapa semalam. Kelapa semalam ada. Betul lagi. Aku nak minum kelapa lah. So, kita tak apa masa kita pergi ni dulu. Ini macam ni, air ni dah fresh dari ladang-ladang kita. Yang kita tanam sendiri. Guava, tebu, pineapple juice. Yang paling popular kat sini pineapple juice. Kenapa kita cari agak kita orang? Kenapa cari saya? Alamak pandailah kat buku kau. Tak, kita cari. Kita pun pernah dapat anugerah juga daripada kerajaan negeri Johor yang tempat lawatan untuk orang melawat kan. Ada juga. Ni golf club mana pula? Sebelah ni, sebelah kita ni ada golf club. Itu kita punya sama juga. Enggak tahu sih. Baru tahu hari ni. Gimana sih? Gimana ini? Makan dulu lah. Kalau lepas makan nak pergi ni boleh tak? Boleh saya try tanya dekat saya punya assistant. Boleh. Boleh lah. Lepas makan dulu lah. Tak apa, nanti saya panggil dulu, nanti dia akan terangkan. Okay. Boleh. Okay, terima kasih. Boleh dah duduk kat dalam aircon tu, nanti saya hantar Kita dah order makan, dah order minum. Kita jalan-jalan sikit nak tengok pemandangan. Ui, ya Allah, cantiknya. Lawa. Inilah dia, The Cafe Acik Gold Cafe. Ini boleh jadi sebuah pit stop untuk kita makan dan minum. Sangat lawa ya guys. Dengan ada kolam. Jalan pun sunyi, tapi memang tenang. Korang pun boleh makan sambil tenang. Tadi tu sekali je lah kereta lalu. Alah sekali je, apalah sangat kan. Korang pun makan memang aman. Makanan pun nampak promising. Memang perut pun menggelegak dah ni, lapar. Lawa tempat ni, sumpah lawa. Jeng. Inilah makanan kita guys. Tengok kawan-kawan kita pun dah makan. Dah suap-suap bah. Dah sedut-sedut, dah sudip-sudip. Dah ada dalam sudu.
Dah ngap. Bismillah. Ini air nanas dan ini nasi biryani kambing. Special di Aci Gold Cafe. Mas, tadi tuan tengah syok-syok makan tu, tiba-tiba Mr. Ziva pun boom, macam magic muncul. Terkejut kita orang. Tak ada apa pun sebenarnya. Asalnya kita nak cari tempat-tempat yang macam ni. Buat tour package yang dia macam little bit different lah. Dia bukannya ordinary tour package. Okay, then kita ada explore. Kita explore lah, kita jom. Tapi kita tak jumpa tempat ni. Kalau kat Google, saya tak jumpa. Dan bila kita keluar tu, kita nampak tempat ni. And then I think your brochure kan. And I talk to the crew that nak ikut that trip lah. So in the beginning, the core business was the plantation. We was our core business plantation. So sejak 2019 kita dah terus sikit kita punya convert sikit kita punya business. Convert sikit. So my chairman suggest we started food punya semua lah variety. So kita ada durian ada, kita ada muskmelon. Dan muskmelon kita adalah muskmelon penanam terbesar di Malaysia. Dia jenis rekod greenhouse. Greenhouse we are the largest. The largest, Yes, in Malaysia greenhouse, you know. And also we also MD2 pineapple. Oh, MD2. MD2. So we are the mineral, not gambut, you know, mineral. That's why it taste ni sari nanas, rasa lain manis sangat. Air pun sama. Betul? Dia pekat dah. Our premium product. And then we also have jambu merah. And also having durian, Musang King durian hitam. 1000 pokok. Plus other variety almost 100 plus. But you started in 2019, now already got fruits lah. And also we also having a golf course. Yeah. I saw that. That one just open. Yes, just open. Masuk dalam dulu, kat dalam ya. Okay, bismillah. This is what homestay. Okay, it's a good question. We now renovating our bungalow. Okay. By no mistaken, June or July we can wait. The list is a bungalow. It was a bungalow already almost 120 years. Okay, so you got, but it is still in renovation. We buy, however, we settle by within the period of the time. Okay. Later we got yes of the bungalow. So with the full swimming pool. The bungalow already having 7 village. Okay. Full facility. This is our another special thing. The place is very difficult because the thing we only planted. Later I show you. Really? Too many special things here. Exactly. We were surprised actually. Okay guys, so ini adalah air yang dihasilkan daripada ladang sendiri. Apa order air kelapa apa semua. Okay guys. Jadi 50 pula 5 nipis. Okay guys. So ini adalah air yang dihasilkan sendiri. Daripada ladang sendiri. Ini dihasilkan sendiri. Okay guys, so ini adalah air yang dihasilkan daripada ladang mereka sendiri. Dia tak beritahu ini air apa. Nampak macam lemon, macam limau. Kita test dulu. Time ni tak sempat nak cerita habis sebab phone aku di overheat. Sedih sikit. Sekarang kita cuba rasa buah dia. Okay, this is betik. Dia lembut, betik manis, but dia tak ada rasa tawar. It doesn't have any Ni pun sama. Ni kali kedua di overheat. Time ni dah start stress dah tengok. Dah stress dah ni. So guys, ini adalah wajah sebenar
buah yang menghasilkan air minuman ini tadi. It look like a mix of lime and cucumber. Look, it have a very long shape. I never seen such kind of food in my whole life. Like legitly, I never seen before. Beli ni set. Lepas tu sampai stand ni, sampai Okay, mari. Ini yang kita akan naik. Kita kat belakang pickup truck guys. Bukan Kita jalan-jalan. Experience first handnya. View lagi lah. Oh, dekat duduk belakang ni. Satu lagi seronok. Tak ikut. Tak ikut ke kak? Ni jaga gas fee. Ni pink guava. Pink guava? Pink guava. Pink guava? This one is jambulongan. Macam terbalik ya? Tidak, betul. Betul? Ni pink guava. Oh, Jambu longan. jambu longan eh. Okay. Eh. Siapa yang tak tahu lagi, datanglah sini. Hai. Guys, so ini adalah satu stop di mana ini adalah tempat dia orang proses buah kelapa daripada ladang dia orang. Nampak yang kat sana tu dia orang yang dah dikopek dah dikopek serak semua. Ni yang baru dia orang petik di pokok-pokok. Gitu. see my customer. Just now the come and are really very good businessman. The fellow having 7 restaurant, the lady also we got the, because last time beli kita ingat semua jambu batu, jambu merah. Tengok ada ni macam begini. Tanam kita baru dapat. You punya jambu batu dia ada merah-merah sikit. Dia mix sikit. Oh, dia Lepas tu mix dia sikit. nak jadi ini macam. Dia orang ke salah cross ke apa ke, jadi begini. That's why see the difference. This one. Jambu merah like this, originally like this. This one dia. So this one consider jambu. Batu lah. Jambu batu lah. Tapi still panggil jambu longan. We call jambu longan. Okay. Oh. So here is the food. Dulu sudah janji mau belanja, saya mesti mau jaga. Ini buat dia. What main cover? Main. Main you give you cover. I main cover. Nah, since little. Ini kan? I can play 12 lah. 12, 14 then. Begitu ready. You know lah. Kan, arrange. Kita yang nak go. Nah, kan. Betul saya you. Before puasa lah, I set one time I come here. Macam ni dah kira dah matang. Boleh? Dia memang different sizes. Oh, Yes. Satu tajam ke. Just touch. Manis ke macam? Manis. That means water true lah. Betul-betul lah Belum makan lagi. Boleh. Potong dah. Ada potong. Member sudah potong. Oh. This is the food. Ni nama dia apa DMD MD2. Betul. Pulang balik. Pulang balik. Cukup lah ni. 18. Ini pun kira kurang manis lah 18. Pulang balik. Pulang balik. But consider okay lah. Still, okay one. Ini dah manis lah. This one already sweet and have a little bit creamy taste. Oh, you also ini aku beli bawa balik.
Okay. Kalau yang kecil macam ni, dia memang dah masak lah, dah cukup. Dah cukup matang lah, boleh makan. Tapi yang macam gini sesuai untuk makan. Tapi yang bila yang dia tunjuk kat sana tadi, yang dah kuning, dah start kuning, dia more watery. Lagi manis sesuai buat jus. Begitu. Ni nama dia Nenas MD2 MD2, is it correct? Ni Nenas MD2. Oh my goodness, we gonna take this into the tour. I'm excited. Aku depan. Boleh. I can see info lah. Is the main cameraman. No need seat belt right? Okay lah. All good ah? Ready to go ah? Let's go. Bila expose about kelapa pandan. Left and right about kelapa pandan. You see, satu tangkai lah. Ambil, you can just count. Oh banyak. Banyak already. Minimum 12. Betul. Minimum 12. Oh. This is our signboard. You can write everything on this one lah. Okay, I got it. Kelapa pandan memang dia punya pokok rendah. Rendah, ni betul rendah. Memang begini. Dia takkan tinggi. Dia kan tinggi tapi takkan tinggi punya. Takkan tinggi macam Kampung-kampung tak. Oh, faham. So easy to harvest lah. Boleh. Second thing, kelapa pandan sesuai untuk drink. Dia punya aroma, dia punya kemanisan. Betul. Tapi dia punya isi kurang ni. Kalau kita dah tinggalkan lama, dia akan jadi tebal. So kita ada satu tim, dia akan ikut dia punya bunyi. Kalau bunyi mantap, maksud tu dia isi dengan air cukup. So dia akan stop. Okay. That's why our pokok pandan look very healthy. Exactly. Because the system pengairan dan also the pembajakan. Smart watering system lah. Oh, sugarcane. Oh, fragrance lemon. This is the one that you introduced to us. The fragrance lemon. Limau wangi. Dia akan lagi besar. Oh, dia akan lagi besar? Dia lagi besar, lagi bagus. Sebab dia punya isi banyak. Later we will cut. Kau ambil video. So later we cut slightly. Kita akan punch. The aroma fantastic. Here it is. This is the one that I showed you earlier. You see? Very fragrant. Dia lebih kuat bau dia berbanding limau purut ke limau Yes, apa. that's why I don't know how the flower can go to that. Until now the things we never teach me. Never taste But the thing fantastic. This is the leaf and this is the fruit. Go home. Sombok tu boleh satu. Satu boleh lah. Dah ada. Jangan, that one potong tadi. Oh, potong tadi eh? Oh, okay. Thank you very much. We got a free gift. This is the pineapple MD2 punya farm, which is has been told we have to wait minimum Is it minimum? Standard. Standard 15 months. Just to extract one fruit, just to harvest one fruit. The latest we can get within 90 days in a Sarawak. Oh. Now they already the R&D ready, already proven ready. Oh. Dia tak lidas. Ketiga dia tak duri. Yes. There's a facility of the MD2. And Johor is a state which we planting more MD2. Oh, the vanilla. Bermain? Cacing? Okay, let's see. So,
The African Nightcrawler Vermine. Oh, ada ladang cacing sekali Ni sebab dia kelahiran tu banyak. Cepat. Dia sekali 30 jam. Kita pakai ni untuk dia punya cycling sebab kita waste banyak nanas, makisa, semua kita terus ni. So dia makan, dia punya waste jadi bayu. Ni dia nak, ni dia punya. Kam. See? Oh, very healthy one Oh, macam mana makan ni? Ya ke? You can see it's calling. Nampak. Lepas tu, macam mana kita nak ambil baju ni tu? Kita akan ambil part yang atas. Kita akan sapu, kita akan kering. Oh. So, most of the thing we apply for our plantations, like durian. Because we simply want throw the waste, so we making the complete recycle. Potong sana. Yeah. At the same time we got the things. Yeah, saving cost, at the same recycling. And then that thing also for the exposure of the student lah. Mana tu nak jadi. betul. That's true. Dia apa? Dia younger kids Sama lah. macam begini lah. Dulu kita tak apa, selalu cacing semua berani. Mau mancing. Younger kids nowadays dia orang tak kena cacing. Baru 2-3 akan berani tangkap. Lain semua. Dia from Afrika. Dia bukan cacing macam Malaysia punya. Dia naik ke from Afrika. Punya belajar lah. Dia baru ni vanilla tu. Lepas tu tanya mana vanilla. Cakap kita pun tengah tunggu juga. Dia punya bunga belum ada kan? Belum lagi. Sebab starting phases kan. Yes. So this is the vanilla. As you can see, this is the vanilla. And guys, as you can see, this is the markisa, or what we call it as a passion fruit. But this one is still young. Belum masak lagi. So Tak ni kena crop tu so lagi senang ni. Nanti apa tu? Kata. Kalau paksa ni nanti dia. nanti burst. Macam nak tahu dia ripe kan? Nice. Oh ni kira masak Dah. Oh, I thought markisa is like Nice, okay. OMG. This is what I have been wanted all the time. Makan sikit. Ambil. Kau ambil dulu. Okay, mana. Ambil sikit dia. How was it? Tekan apa? Tekan merah? Dah. Dia macam ni je, yang kan macam penuh ni je lah Macam ni. Dah kena cuba-cuba Kau ya apa? Sedap. Dia masak manis, lemak. Dia ada rasa lemak sikit. Betul. Ni buat air sedap ni. See, this is markisa, passion fruit. Tapi dia lain daripada yang Dua jenis. Oh, dua jenis. So this is like the Southeast Asian punya version lah. Tropical version. Ni apa? Southeast Asian version. Tak, biasa kita tengok macam dia Hitam. merah. Merah, hitam. Tu pomegranate sama kan? Pomegranate dia 5. Ada 5. Lain. Berani pun dapat. Banglo dapat sini. Power betul lah.
Every staff have their own. Ini kita punya main office lah. Untuk sini, pejabat. Ini ladang punya office lah. Ini original punya kira. Ya. Original punya. Cuma kita tukar dia punya atap, bumbung semua tu. Lebih lah. Tapi semua sama. Diorang setiap hari kerja ke? Sunday beri Sunday holiday. Senang Very clean, very arrange, well managed housing ah. So yang tu pokok kurma. Oh, pokok kurma. Durian, sorry. Oh, durian. Ai dah pening ai mana ni kurma pula. Wah, ini daripada Masih. Ini duri hitam. Oh, dia duri Next hitam. time. Oh, also kat avocado ah. Oh. So ini kita punya mini zoo. Oh, kat mini zoo. Batang. Can go inside lah. Let's see what's inside. So we got a peacock here. Tak boleh. I think belum mating season lagi. Not yet lah, not yet. This one is very beautiful one. Very glorious, glamorous. Oh, dia Cina datang kau eh? Dia jumpa siapa mesti datang punya. Tidak kena sembelih. Ingat jumpa saudara tak? Oh, dia dulu. Tak, biasa kita bagi makanan. Kita bagi tahu dulu satunya. Oh, belum makan lagi ni? Dah makan dah, bagi tahu. You smile one lah. You want to eat. Oh, this one. I love this one. This one, it looks very handsome, very brave one. You must be the leader. You must be the leader of this pack. Come here, shake hand. Come here, shake hand. You want to say hello to the camera? Want to say hello to the camera? Say cheese, cheese. Look, oh, you very adorable one even though you're gangster looking one. Bah. Sampai. Bah. Alah comelnya. You so cute. Oh, ini dia tak ni ke? Bila baru dia buka dia punya tu? Oh, tak tahu. Sebab dia whenever people attack, dia open. Oh, Tapi dia tak tembak-tembak lah. No, itu Ni telah tu. Oh. Oh, so maksudnya dia tertanggal kalau orang attack dia punya bahagian tu lah. Oh, okay. Now I understand. dia tak cuba mempertahankan. No, faham? Lepas duri. Benda tu jatuh. Boleh makan daun. Itu sebab kita boleh makan dia. Ya, memang boleh makan. Yalah, dia boleh makan Anda boleh makan lah. So ni. Oh, Dia exotic. oh, exotic kind of animal. You also very cute the one You look very strong one. Kau nak bawa balik untuk kau? Apa bawa balik? Kau nak capai Malaysia aku nak bela. Sembelih lah. Aku bela nak membela buat peneman. Makan tak makan aku ayam Belanda cukup lah. Is that the horse? Ya. Oh. Saya kau boleh naik. Okay, now we can see the Uma Musume over there. Ini mana biar lepas gitu. Ya. That's one of the Uma Musume goat sheep.
So just now mention this is a bungalow. This one make sure Roto. Later we will convert to villa. Oh, that one you. This is a bungalow. No, okay. So one of the assistant manager currently stay here. Later after post we started renovation lah. Red. Gold ship, kapal emas. Betul tu jantan. Ni tak nakal Ada orang menunggang dia. Dia sibak. Ada orang naik atas badan. Kita belum training lagi. Belum. Ni kalau naik ni patah pinggang kuda ni. Okay, 1955. Oh. So 193034 all landing here already. The Francis man. The service away, the conduct the soil from on. So ni tipok sumber satu. Hantar terus sana. Ni kalau kau main pening kan kau adik? Ya ke? Aku stop sampai sini lah Dia punya goyang tu tak relax. Sebab ni shoot pakai phone lagi satu. Phone yang asal tu dah overheat sangat sampai bateri pun mati. Geram ni, dah ada geram habis dah ni. Not a tourist, Euro the Explorer. yeah. So footage yang kita orang ada pun sampai kat situ sajalah. Yang selebihnya tak dapat direkam sebab dua-dua phone dah kong. Time tu dah pening dah fikir macam mana nak buat ni kan. So sampai kat situ sajalah kita punya adventure di Aci punya ladang ni. So begitulah kita punya pengembaraan di Takapengku ini. Tapi akan datang akan ada konten baru yang kita orang akan cover. Korang nantikanlah kita punya update di media sosial.